Awas, bot datang, awas. Berhenti, Marla. Alhamdulillah, kau ada di sisi aku. Aman, mari sini, Kado. Mari sini, Esko. Esko, mari sini. Salam rakan-rakan, saya Taifun. Rakan-rakan, kepada anda semua di hari yang baru ini, salam penuh kasih sayang, hormat dan kasih sayang. Gadis-gadis saya berkumpul lagi di sisi saya. Di mana bayi-bayi saya? Di mana gadis-gadis cantik saya? Sekejap lagi saya akan bawa mereka berenang. Cuaca hari ini sangat panas. Saya kata, biar saya kumpulkan anak-anak ini. Mari kita pergi berenang. Tapi hari ini kita tak akan pergi ke laut, kawan-kawan. Saya nampak satu saluran air. Saya cakap, mari kita pergi ke saluran air itu. Biasanya pergi ke saluran air memang bahaya. Dan saya pun belum tengok tempat itu dari dekat. Kita akan teroka tempat itu sedikit, tengok saluran air itu dan pergi berenang. Ini juga akan jadi satu kelainan, perubahan untuk saya. Sekarang saya tak tahu siapa yang akan saya bawa, siapa yang tidak. Kita akan buat keputusan semasa berjalan di kebun nanti. Hanya Permaisuri Marla yang pasti akan datang. Caroline pun biar ikut sekali. Susle, kamu nak ikut lagi ke anakku? Susle, kamu nak ikut ke? Rocky, kamu nak ikut ke Rocky? Yang cemburu, kamu dah ikut sebelum ni. Susle pun dah ikut sebelum ni. Saya nak bawa yang belum ikut sebelum ni. Kita akan aturkan anak-anak tu. Saya minta tolong, jangan hampakkan saya sebelum itu. Tolong, untuk sokongan, sila suka video ini. Jika anda melanggan dan tinggalkan komen, saya akan sangat gembira. Suka dan komen anda sangat berharga bagi saya. Jangan hampakkan saya, jangan malas. Tolonglah, bantu saya sikit, abang. Sementara itu, apa yang berlaku? Mari sini. Saya dah tukar tempat rod yang baru sampai itu. Sekarang, yang terakhir tu, mereka dah jatuhkan kemah kat sebelah tu kan? Saya dah ambil mereka dari situ, abang. Saya letak dalam sangkar. Tyson jantan tu, saya biar tunggu kat situ sampai malam. Semalam saya tak pasti dia akan lari ke tak waktu malam. Jadi lepas tu, saya bawa dia balik ke tempat asal dia. Tengah hari tadi saya pindahkan dia ke sangkar ni semula. Betina pun saya pindahkan juga. Ambil betina tu, ambil masa sikit. Lebih kurang 15-20 minit juga saya cuba. Bukan sebab dia menyerang, tapi dia takut, menjauh, lari. Saya tak nak desak haiwan tu. Sebab kalau saya desak, nanti dia mungkin menyerang. Alhamdulillah, saya dah dapat tangkap. Mari tunjukkan singa-singanya. Mana anak-anak jati anak dulu? Mana si cantik-cantik saya? Mana singa-singa saya? Anak-anak, kita akan pergi berenang. Kalau saya nak bawa kamu semua, saya kena sewa satu bas. Tunjuklah gadis tu. Kita dah bawa dia ke sini. Kenapa tak tunjuk gadis tu? Di mana dajam saya? Di mana kajam saya? Di mana dejam saya? Saya bawa si betina saya ke sini, dekat dengan ayah Hector. Pada masa ini, dia tidak cuba melarikan diri dari sini dengan apa-apa cara. Ini tempat barunya. Saya kata, saya akan pisahkan mereka dari sana. Kenapa saya akan pisahkan? Tempat itu bro, kemah selalu jatuh, panas pula. Saya kata, biar mereka duduk teratur dalam sangkar, supaya nampak cantik. Saya cuma akan ubah tempat lagi. Apa akan jadi? Tengok sekarang, rakam macam ni. Carlos, abang, biar saya belai Carlos sekejap. Carlos, nak saya bawa kau pergi berenang tak? Ha? Kau nak ikut tak bayi besar? Bayi besar Carlos, Masya Allah. Rocky, kau cemburu sangat Rocky. Dengan anjing Cane Corso, saya fikir nak letak Rottweiler sebelah-sebelah kawan-kawan. Aduh, Odin, Bella, banyak betul kamu berak sayang oi. Kamu tahu tak, baru sejam saya cuci kandang-kandang tu. Dora, di mana kamu sayang? Tyson Baba. Tyson Baba, apa yang kamu buat anakku? Apa yang kamu buat anakku? Harimauku. Aku kagum dengan kehebatanmu. Tyson Baba pun di sini. Bagus juga. Hanya supaya semuanya nampak serasi. Contohnya, macam mana saya nak susun Rottweiler dan Cane Corso supaya semuanya nampak serasi. Reina ada di sini. Maaf, jangan panggil dia Reina. Kita akan letak Asil di bahagian paling depan, di sebelah Hector. Lepas tu, bahagian ni akan dikosongkan. Apa yang kita akan buat di sini pula? Kita ambil garis baru, Daja, letak di sini. Reina kita alihkan ke sana. Marla dan Maria pun kita letak di sini. Rod tu akan jadi satu kumpulan macam tu. Reina kita letak di hujung sekali. Rod tu akan jadi satu kumpulan, kawan-kawan. Cane Corso pun akan ada di sana. Tapi, kalau Zaina, gadis baru yang kita bawa tu, tak lari dari sini, saya pun akan letak dia di sini juga. Saya fikir, biar semua nampak serasi secara visual. Betul tak sayang-sayangku? Semua anak-anak saya sangat berharga. Saya sayang setiap seorang daripada mereka. Sekarang tengok, saya akan bawa yang baru-baru ni juga. Sekarang siapa kita nak bawa pergi berenang, kawan-kawan? Saya pun nak yang tak menyusahkan saya sangat. Malah, anakku, kita nak pergi berenang, Malah.
Marla saya tu memang suka sangat berenang. Saya akan paksa dia berenang kat sana nanti. Marla, saya dah bagi sangkar kamu pada yang ini, Marla. Sekarang tengah tengok dia. Sebab sangkar dia dah penuh. Anakku, Dajjal dah masuk sangkar kamu. Saja nak bagi tahu. Okey, Marla saya. Lepas ni, saya tak akan kurung Marla saya lagi. Ratu saya boleh jalan-jalan ke halaman sentiasa. Sekarang kita akan bersihkan dia betul-betul kat situ. Dia akan dicuci dengan air. Okey ke? Esko, nak ambil kau tak Esko? Esko ni kalau dalam kereta memang buat hal, memang menyusahkan kita, leher kita pun dia gigit, tapi dia comel, biar Esko ikut. Aku akan ambil Esko abang. Harap-harap Esko tak bergaduh kat luar. Masuk Esko, Rocky tunggu. Esko masuk, okey. Biar Esko ikut. Esko, Natasha, diorang ni memang suka berenang. Aku akan ambil dua-dua sekarang. Biar diorang ikut. Rocky, jangan nakal. Jangan kacau Escobar. Anak jati Jerman, Escobar. Dengan Natasha, dua-dua tu. Tahun lepas aku bawa diorang pergi berenang kat laut. Diorang berenang macam orang gila. Memang suka sangat berenang. Tapi masa berenang tu, diorang buat aku penat sangat. Rocky, nanti kau kena pukul dengan dia. Duduk diam-diam. Rocky ni memang tak kira besar kecil. Semua orang dia nak kacau. Sekarang ni, tahu tak? Aku ada rancangan nak jual kedua-dua kereta ni kawan-kawan. Aku akan lepaskan kedua-dua kereta ni. Aku berniat nak beli sebuah kereta pickup supaya boleh bawa lebih banyak anjing. Aku akan jual kedua-dua kereta tu dan beli satu pickup 4x4. Aku akan kumpulkan 10 ekor anjing sekaligus nak bawa pergi berenang ke hutan. Dengan kereta aku sekarang memang tak boleh kawan-kawan. Kita kena beli kereta yang betul-betul berguna untuk kerja kita. Tengok, pastikan Karabash dengan Escobar jangan bergaduh ya. Dan Hunter. Karabash sekarang sedang cari Escobar. Rocky, tolonglah jangan buat hal. Jangan gaduh masa nak pergi ni. Jangan buat aku sedih. Tunggu, tengok Karabash dah datang. Sekejap. Sekejap Karabash. Jangan Karabash. Karabash, jangan. Janganlah anak. Bertenang. Bertenang. Tolonglah, jangan gaduh. Baru-baru ni, Karabash buat benda yang sama dengan Carlos. Dia gaduh dengan Carlos. Jom kita tengok Faisal ada kat rumah ke tak. Hati-hati. Faisal tak ada kat rumah, tak apalah. Jangan bagi dia nampak Faisal. Sekarang jom kita angkat semua ni masuk dalam kereta abang. Mari. Kita akan pergi dengan Toros kawan-kawan. Mari kita kumpulkan anak-anak yang boleh kita kumpulkan dalam Toros. InsyaAllah, saluran tu pun cantik dan kita boleh berenang dengan selesa. Saluran yang saya maksudkan tu, saluran air pengairan. Macam tu lah. Kita tengoklah boleh tak kita berenang dengan selesa. InsyaAllah kita berenang. Saya nak pergi ke laut tadi, tapi mesti ada orang kat sana. Nanti susah pula. Sebab itulah bang, sekarang Gece, lalu sayang, Gece lalu, Marla lalu, okey. Natasha mari kita nak pergi berenang. Natasha lalu. Sekejap, tarik ekor kau sayang. Caroline, kau mesti datang kali ni. Hari tu kau tak datang ke laut, kau buat aku sedih sangat. Jom ambil Caroline. Kejap, tunggu sekejap. Sekejap sayang. Nampak tak abang? Tunggu kejap sayang, alihkan kepala kau. Kalau ada kereta pickup, aku dah letak semua ni. Kita akan pergi dengan selesa. Kita kena ambil Escobar, tapi dah tak ada tempat untuk Escobar. Esko, patut tak kami letak kau dalam bonet? Dalam bonet pun ada makanan. Esko, kau di mana Esko? Esko, mari. Tempat yang kita nak pergi dekat saja. Cuma 10 minit. Dalam kereta dah tak ada ruang untuk Esko. Sebab itu saya akan letak dia dalam bonet. Esko, mari anak saya, mari. Tunggu, Atuk, cepatlah. Pergi. Jangan nakal, tidak Atuk. Atuk akan serang dia sekarang sebab itu dia marah. Esko, mari kita pergi tuanku. Baiklah, sekarang mari kita mula. Perlahan-lahan kita teruskan di saluran ini kawan-kawan. Kawan-kawan, saya kata 10 minit perjalanan, tapi dah jadi setengah jam. Sekarang saya sampai ke satu saluran macam ni. Tempat ni agak kecil sikit. Sekarang ada yang lebih besar sikit di depan. Sekejap lagi kita akan pergi sana juga. Tempat tu memang arusnya kuat. Bila saya kata dalam, maksud saya luas. Sangat berarus. Saya cakap saya boleh berenang juga. Bahaya. Anjing-anjing boleh dibawa arus. Sebab tu kami cari yang lebih kecil. Macam ni sesuai untuk anjing-anjing berenang. Tujuan utama pun supaya anjing-anjing boleh sejukkan badan. Saya pun boleh sejukkan badan.
Sekarang saya nak pergi ke laut kali ni sebab saya bawa Marla dan sebagainya. Awak pun tahu, Marla ni jenis suka melindungi. Jadi saya tak boleh bawa dia ke tempat ramai orang. Saya kena cari tempat yang lebih terpencil sikit. Tapi tempat ni bagus, tengok sini ada arus yang elok. Tadi saya dah celupkan satu kaki saya dalam air. Air dia sejuk gila. Tapi bahagian yang tak best kat sini, harap-harap tak ada ular air. Kalau ada ular air memang masalah juga. Tapi tak apalah, jom kita cuba dulu. Lepaskan anjing-anjing tu. Jalan yang kita lalu tadi semua jalan tanah. Kereta memang dah tersangkut, sumpah kawan-kawan. Kat sini pun ada terusan rupanya. Macam mana tempat ni? Tengok sini air dia lagi tenang sikit. Air dia datang dari bawah. Tapi banyak sangat lumut lah. Aku memang tak suka lumut, korang tahu tak? Banyak sangat lumut. Tapi tak apalah, biar anjing-anjing mandi. Memang sesuai untuk anjing. Sekejap lagi aku baring je kat tempat yang ada arus tu. Sekarang kita lepaskan Esko dulu. Dalam kereta pun aku dah buka aircon penuh. Jadi anjing-anjing tak panas. Syukur sangat. Jom kita lepaskan mereka. Mari Marla, mari Caroline, mari Gece. Oh ya, aku tak datang dengan Toros. Kebetulan bateri Toros habis. Aku tak nak susah-susah jump start. Aku cakap, mari kita datang dengan yang ini saja. Jalan sayang. Mari lalu, cantik-cantik aku. Esko, mari sini. Mari Esko, mari. Bagus anak lelaki aku. Jagoan-jagoan aku sayang betul pada kamu semua. Betapa gembiranya mereka. Anjing-anjing pun sangat suka berjalan-jalan macam ni. Karo, mari Caroline. Anak perempuan aku akan suruh kau berenang sekarang. Aku akan suruh kau berenang sekarang. Kau ni nakal, mari sini. Lari, mari lari. Tengok betapa gembiranya dia. Mari sini. Mari kita bawa mereka berjalan sekejap. Kalau tak jadi, kita masuk sekejap lagi. Atau aku masuk dari sana dulu. Air ni pun, Masya Allah, sangat cantik. Tapi bolehkah mereka keluar dari sini dengan cepat? Mereka takkan lari kan? Atau kita lepaskan mereka sedikit ke depan. Esko, kau nak berenang ke tuan? Hebatlah kau. Nak aku lempar kau ke dalam mana aku? Tunggu sekejap, Esko akan masuk sendiri. Oh, Esko terus terjun. Lihat. Masya Allah, anakku. Esko terus dia terjai, Masya Allah. Saya nak bawa Natasha juga, tapi dalam kereta ni tak ada tempat, jadi tak dapat bawa. Lihat Esko. Wah, ya Allah. Sayang betul. Karo, lompatlah. Nah, Karo pun pergi juga. Ayuh, sayang. Masya Allah. Hebat kau, Masya Allah. Tapi Karo, tengok. Dia terus lari dari arus. Esko, bas. Dia memang kugu hari ni, abang. Gece, kau pun terjunlah. Gece, mari. Nak aku campak masuk tak, Gece? Datanglah, Gece. Mari, biar aku campakkan Gece. Mari. Mari sini, saya. Mari sini. Hoppala. Aku nak campakkan Gece. Ayo anakku, sekali selam. Hop. Aman. Masya Allah, untuk anakku. Bagus, Bura. Berhenti di situ. Dia tak boleh naik dari bahagian konkrit. Tunggu sekejap. Saya pun terfikir macam tu. Saya kata mungkin mereka tak boleh naik dari bahagian batu. Anak saya, jangan keluar dulu. Sejukkan badan dulu, sayang. Ayah pun akan datang sekejap lagi. Kita semua akan berenang bersama. Di mana Esko, Esko dah pergi ke depan. Tengok, rakam Esko macam mana dia datang. Dia berlari dalam air. Masya Allah. Harimau aku ni. Masya Allah, bagusnya kau. Alah, Natasha apa kita nak bawa tapi sumpah tak ada tempat, kawan-kawan. Esko, air okey tak anakku? Kalau aku terjun, boleh ke tuan? Esko nampak jauh lebih fit berbanding Gece. Marla, mari sini. Marla, kau tak boleh lari. Marla sekarang benci air. Sebab kau benci air, kau pun lari. Malah kau tak boleh lari, malah. Ayah akan ajar kau berenang sekarang. Mari. Hoppala. Mari Marla, saya akan lempar kau. 1, 2, 3. Hoppala. Tengok, Marla pun dah mula. Oi, jangan pergi jauh sangat. Mari sini, ada arus kat situ. Oi, dia orang pergi ke mulut terusan tu. Oi, mari sini. Mari sini sayang. Mari. Jangan pergi ke situ. Gece dah pergi jauh. Gece ke? Bukan Marla. Marla dah pergi ke arah penutup itu. Tengok sekarang. Sayang, kamu pergi ke arah yang salah, sayangku. Mari sini, biar saya tengok. Tunggu, Esko, tengoklah bang. Esko macam dah bertahun-tahun datang berenang di sini, si nakal ni. Situ sedikit lebih cetek, mereka terus keluar dari situ. Marla, mari sini.
Marla, mari sini sayang. BJ, kau tersangkut ke? Marla, tengok dia suka air. Kau nampak tak? Dia buat aku terkejut. Biasanya dia tak suka air. Sekarang dia dah suka, bang. Aku pun nak masuk, macam mana kita nak buat? Hah? Aku pun nak masuk, aku cemburu tengok korang. Tengok pada GJ, dia macam lalu kat tingkap je. GJ memang profesional bab lalu tingkap ni. Semua kerja melarikan diri, memang GJ yang uruskan. Mari sini anak perempuan. Mari sini sayangku, mari. Ambil mikrofon itu, biar aku pun masuk juga. Biar aku berenang sekejap dengan Marla aku. Biarlah aku berenang sekejap dengan Marla aku. Nak rasa nikmat air ni juga. Ya, Marla? Sekarang aku akan cuci mereka dengan baik dalam air juga. Mungkin suara aku perlahan sikit, harap maklum. Tak. Sekejap, sekarang kau pegang mikrofon dulu. Biar saya masuk dulu, nanti saya akan ambil balik. Air ni pun sejuk sangat, macam ais. Allah. Anak perempuanku. Air ni sejuk macam ais, bang. Ais. Tunggu sekejap, arusnya memang kuat. Kita dah susah nak berjalan pun. Arusnya memang kuat, Masya Allah. Marla, kau gembira tak sayang? Bagus anak perempuan aku. Aku nak menyelam sekejap je, bang. Karo. Mari sini aku ambil. Mari Karo, mari. Mari sini. Hoppala. Ayo. Kemana kamu nak pergi tu? Kemana? Nakal. Sebenarnya, semuanya memang tunggu hari ini, abang nampak tak? Semuanya memang tunggu hari ni. Tengoklah betapa gembiranya mereka. Aku nak terjun. Kita akan terjun ke sini. Sumpah, air ni sejuk betul. Macam sifar darjah. Sumpah sejuk macam ais. Esko, bila aku terjun dalam air nanti, jangan gigit aku, boleh? Tunggu. Sekejap anak, sekejap. Tunggu. Baiklah, kita akan bermain. Sekarang kat sini pun boleh ada ketam. Ular air pun ada juga. Datanglah Gece. Gece, kemana kamu pergi? Gece, mari sini sayang. Sangat berlumut dah. Ya Allah, macam mana kita nak menyelam sekarang? Gece, mari sini, biar ayah mandikan kamu, biar anak ayah bersih betul. Biar ayah bersihkan dia betul-betul. Masya Allah, anak ayah. Masya Allah, cantiknya anak ayah. Biar bersih. Marla, mari sini. Hanya Marla saja ya. Fishek. Aku terjun dari sini, abang. Kita akan kesejukan, tapi tak ada apa yang boleh dibuat. Tak ada sesiapa yang datang atau pergi, kan? Mari kita periksa juga. Saya rasa ragu-ragu. Saya rasa agak ragu-ragu. GJ pun perhatikan saya bila saya menyelam ke dalam air, dia akan serang saya. Itulah perangai GJ. Dia sedang perhatikan saya sekarang. Tunggu, saya sedang kumpul keberanian sekarang. Biar saya kumpul keberanian dulu. Saya belum sempat kumpul keberanian lagi. Berhenti Esko, lompat lagi. Anjing-anjing buat macam-macam untuk bagi saya keyakinan diri. Tapi saya masih belum ada apa-apa perubahan. Esko. Esko nakal. Esko, lompat masuk terus. Lompat masuk terus, pahlawanku. Tunggu anakku, tunggu sebentar. Sebentar, bang. Esko, dah semangat abang. Anakku, jangan basahkan, sejuk. Jangan basahkan anakku, tunggu. Tunggu, Esko. Nampak tak? Macam kawan kau yang siram air kat kau kat laut supaya kau masuk, kau akan rasa sejuk. Sama juga dengan Esko. Sekejap anakku, jangan peluk aku. Jangan peluk aku. Aku cuma biarkan diri hanyut macam ni, okey? Mari kita lihat sejauh mana aku akan pergi. Penuh lumut di bawah. Dah rencet. Geja, bagi aku ruang sekejap. Ais. Aku tak beku. Tunggu Geja, tunggu. Tunggulah. Sejuk gila. Abang teruk sangat ni lah. Bila baring, kau tak boleh undur macam dalam laut. Terus tenggelam je. Mestilah sekarang. Sebab air laut tu air masin, dia akan angkat kau ke atas. Tapi air tawar tak macam tu. Air tawar buat kau tenggelam abang.
biar aku culupkan kepala aku juga. Aku kata tunggu sekejap, berhenti. JJ, kenapa kamu panjat atas aku, sayang? Macam aku ni tangga, dia pun panjat atas aku juga. Gila. Tapi air ni memang terbaik. Aku dah biasa dah. 1000 kali lebih baik dari laut. Aku lagi suka air tawar, abang. Berenang dalam air tawar lagi seronok. Mari kita pergi ke sana. Karo! Sayang. Kenapa kau tak datang? Mari sini sekejap. Mari ke sini. Mari. Lompat. Mari seekor ikan jerum, lompat. Ayuh. Biar si cantik-cantik, aku sejukkan badan. Ayuh. Baik, mari kita teruskan ke depan. Saya juga akan tunjukkan saluran besar kepada kamu. Harap-harap mereka tidak masuk ke saluran besar itu. Biar saya menyelam sekali lagi, saya belum puas menikmatinya. GJ, saya masuk sekarang. Okey. Berhenti. GJ juga sedang memanjat saya. Sebentar. Apa yang terjadi, gadis? Adakah si cantik ini sangat sayangkan ayah, ya? Adakah si cantik ini sangat sayangkan ayah? Baguslah dia. Lari. Tunggu sekejap. Oh, memang hebat. Mari kita berjalan di sini. Biar saya jalan di depan. Kita memang dah jumpa tempat yang betul. Ke sini, tahu tak? Bagi aku benda tu, mikrofon. Sebenarnya kita nak bawa Suslu ke sini. Memang tempat ni sesuai untuk Suslu. Lain kali, saya akan tanya di ruangan komen. Anak-anak mana yang patut saya bawa? Tolong rakamkan, Marla. Marla, mari kita pergi, Marla. Mari, Marla, mari. Anak perempuan saya yang hebat, pecut. Bagus. Sekarang mari kita keluar sekejap. Mari kita pergi ke kawasan terusan besar itu. Aduhai. Mari kita puas-puas berpenat. Aku akan menyelam lagi. Mari. Ayo, anak-anak muda. Ayo, cantik-cantik semua. Seronok betul anak-anak ni. Sayang-sayang aku. Bagaimana kalau di ladang juga ada saluran seperti ini? Marla, mari sini. Baiklah, Cik Marla sudah keluar. Terusan besar juga kira-kira 300-400 meter di hadapan kita. Kita boleh berjalan-jalan juga. Saya pun pertama kali datang ke tempat ini. Saya sudah ikut terusan besar itu selama 2 jam. Maksud saya, selama setengah jam. Tempat pertama yang saya pergi tadi, memang ada arus yang kuat. Maksud saya, kalau kita masuk, arus itu boleh bawa kita pergi. Tolonglah, kalau jumpa terusan macam ni, jangan masuk. Saya pun masuk sini sebab airnya cetek. Kalau tempat tu besar dan dalam, saya tak akan masuk, kawan-kawan. Sebab tempat macam ni, memang banyak arus yang kuat. Ya, boleh tarik orang hanyut. Tolong hati-hati ya. Tolonglah. Jangan masuk. Tapi tempat ni memang sesuai untuk kita. Mulai sekarang, saya tinggalkan laut. Saya akan bawa anak-anak ke sini. Kita boleh bawa mereka berenang satu persatu di sini. Biar semua datang, tempat ni memang sesuai untuk mereka. Cuma ada ladang di seberang sana. Harap si gila-gila ni tak pergi ke sana. Marla kat mana, Marla? Sayangku. Di mana anak perempuan saya? Ambil gambar bunga matahari itu juga. Saya sangat suka bunga matahari. Bila ia sedang berkembang begini, memang nampak sangat cantik, kawan-kawan. Tempat yang kita sampai sekarang memang terbaik. Saya harap ladang itu ada di sini. Kau tahu tak? Kalau ladang itu ada di sini, memang akan jadi hebat sangat. Karo! Perempuan! Dia berenang lagi teruk di laut ni. Saya bawa dia ke laut, tapi saya tak hantar video tu pada kamu. Di sini mungkin sebab arus kot. Dia macam takut sikit. Saya pun tak pasti, abang. Belakang kita tu sebenarnya hutan. Sekejap lagi mungkin kita akan pergi ke hutan juga. Jom kita teroka kawasan ni dulu. Anak-anak muda! Esko nampak gembira sangat. Esko! Kau buat apa tu? Kalaulah kita boleh bawa adik kau Natasha sekali. Tapi dalam kereta tak cukup tempat. Toros buat hal. Bateri habis pula. Sekarang abang ada rancangan. Saya cakap kat korang kat kebun nanti. Saya akan bagi kedua-dua kereta tu kepada mereka. Lepas tu, sebuah kereta pacuan 4 roda yang cantik, pick up. Belakangnya tertutup untuk kuda dan anjing. Aku nak pergi ke gunung ke laut ke hutan ke, dalam kereta pun tak kotor. Mereka pun selesa, aku pun selesa.
Sebab itu niat aku macam tu. Kalau macam tu, bukan 5 ekor anjing saja. 10 atau 15 ekor pun saya akan bawa sekali. Kamu serahkan saja pada saya. Siapa yang ngam, siapa yang tak ngam. Kalau aku rasa nak buat begitu, Faisal pun aku boleh angkut masuk kereta dan bawa pergi. Asalkan aku rasa nak buat begitu, kalau kita ada kemampuan. Aha, kita dah sampai dekat terusan besar tu. Harap-harap diorang tak terjun ke sana. Aku tak ada masalah dengan Escobar. Kalau Escobar terjun pun, dia boleh naik balik. Dia memang pandai berenang. Anjing German Shepherd ni memang lincah dan tangkas, bro. Mereka berenang dengan hebat. Dari segi itu, tak ada masalah pun. Lihat, inilah bahagian saluran yang dimaksudkan. Tempat air mengalir deras. Saya tak tahu apa namanya, tapi tengoklah, tempat ini sangat besar. Nampak tak? Tempat ini, contohnya, boleh menarik masuk. Mari kita pergi sedikit ke depan dari sini, supaya mereka tak melompat ke sana. Mari. Tempat itu, kawan-kawan, airnya boleh menarik masuk. Hati-hati. Kalau dah masuk situ, memang tak boleh keluar. Tempat itu bermasalah. Tengok sini. Tempat ini luas macam ni. Tepat di dasarnya ada sesuatu seperti hos. Nampak tak di tempat air mengalir tu? Tempat itulah yang boleh menarik orang masuk ke dalamnya. Tolonglah, demi keselamatan, jangan masuk ke dalam terusan-terusan macam ni. Ini semua dalam. Terutamanya, jangan sekali-kali masuk ke situ. Ia akan terus menarik anda masuk. Tak beri peluang. Kau tak akan dapat keluar juga, walaupun kau perenang paling hebat. Atau kau dah tengok ke? Tempat ni lebih luas, dalam, lebih senang nak berenang, tapi tengoklah arus kat situ. Tengok, rakam dari sini. Arus sangat kuat. Lantai pun konkrit, penuh dengan lumut. Tak ada tempat nak pegang langsung. Kau boleh tergelincir dan jatuh maksudnya. Kalau kau tengok, tempat ni memang cantik. Sepanjang jalan memang macam ni. Aman Esko. Mari Esko, mari. Alamak, Esko dah lompat. Ya anakku, tolonglah Esko. Mari sini, mari sini. Biar aku tengok boleh tak dia keluar. Mari sini anakku. Nampak tak? Dia tarik Escobar sekali. Tengok tu. Tengok, dia tarik Escobar sekali. Harap-harap dia boleh keluar dari situ. Tunggu. Tunggu, aku kena selamatkan dia. Aku sanggup berkorban untuk kau. Kau memang hebat. Kau memang hebat nak. Contohnya, kalau waktu itu malam, dia tak akan dapat keluar, kau tahu tak? Kalau waktu itu malam, dia tak akan dapat keluar. Mari abang, jangan ambil risiko di sini. Ini semua kuda dan sebagainya. Tapi memang tabik pada Escobar. Dia langsung tak kisah pun. Singa aku ni. Masya Allah, kamu semua ni. Sekarang mari kita masuk ke sebelah sana. Baru 2 langkah saya dah rasa panas. Kita kena terjun dalam air lagi sekali. Hutan tu apa agaknya? Saya tertarik dengan tempat tu. Banyak juga pokok di situ. Mari. Anak, jangan pergi ke sana. Mari sini. Cuba tengok sana. Kuat betul arus air tu menarik. Aduh abang, tolonglah. Jangan sekali-kali. Nanti kamu hanyut. Sebenarnya, kalau aku ada tilam angin di sini, aku akan lepaskan diri ikut arus ke bawah dari sini. Kalau tak jadi, lain kali aku beli tilam angin. Aku akan baring di atasnya juga. Biar ia bawa aku sampai ke bawah. Sambil menikmati keseronokannya. Sekarang saya akan masuk dari sini. Mari sini anakku, kita masuk sekali lagi. Mari. Cepat, Esko, lompat. Marla di mana? Mari Marla. Esko, lompat, tuanku. Ayuh anakku, ayuh. Sekaranglah masanya. Sekaranglah masanya. Sekarang biar saya masuk dari sini. Kalau tak ada lumut, memang terbaik. Selamat. Betul, selamat. Baik. Gece mari, gece lompat. Lompat gece. Gece, lompat gece. Mari, mari anakku. Jom kita pergi, mari. Aku sanggup berkorban demi kau. Esko pun dah sampai. Marla, mari. Marla, mari. Ayuh, Ayuh, Marla. Jangan tunggu saya baling, mari. Marla pun tunggu saya baling. Marla, mari. Mari, biar saya ambil kamu, mari. 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 Ayo anakku, lompatlah. Allah. Karo mari, kita akan berenang. Karo mari, Caroline. Mari sini, cepat. Caroline duduk jauh, tengok macam mana bertiga tu berenang. Masya Allah, hebatnya kamu semua. Masya Allah, tapi Marla serang Escobar dalam air. Marla sangat marah. Gece, jangan. Dia nak terkam Gece sekarang. Marla, apa yang terjadi anakku? Kenapa kau tiba-tiba jadi tegang?
Pergi bersihkan diri betul-betul. Ya. Oh, biar anak ayah bersih berseri. Biar anak ayah bersih berseri. Anak-anak perempuan ni memang sayang sangat pada ayah. Anak-anak perempuan ni jatuh cinta pada ayah. Biar anak-anak ayah bersih betul-betul. Mari teruskan. Ya Karo, marilah sini anakku. Mari kita berenang bersama-sama. Mari. Mari biar saya angkat, mari. Mari, jangan malu, mari. Mari Karo. Mari Karo. Opala. Ayo, mari. Opala. Bagus, syabas. Tunggu, jangan keluar dulu. Mari sini. Caroline tak begitu suka berenang dalam arus, abang. Ya, memang banyak sangat lumut. Bukan biasa-biasa saja. Tapi, tiada apa yang boleh dibuat. Beton pun, lumut tetap tumbuh. Ayo, anak-anak muda. Ayo, anak-anak muda. Ayo. Mari sini. Siapa yang di belakang saya itu? Sekarang saya tengok di antara mereka. Tengoklah Karo. Kamu semua tak nampak Karo. Dia melompat dari situ, terus terbang ke seberang, abang. Wih, ada sesuatu tersangkut ke kaki aku. Apa benda ni? Apa ni? Ya Allah. Aku pun tertanya-tanya. Apa yang aku bawa kat sebelah kaki aku ni? Tengok sini. Ya Allah. Ada banyak lumut pelik. Kalau tak ada lumut, lagi bagus. Biar saya keluar dari situ sekali lagi. Hari abang, kita pergi ke depan sikit. Tempat yang kita masuk tadi lebih baik. Sini teruk sangat. Banyak sangat lumut di sini. Karo, tolong aku sikit. Karo, tolong aku sikit. Karo, aku sangat sayangkan Caroline aku. Berani betul sayang. Gece, jom kita keluar. Macam mana kita nak keluar? Allah. Mari, Yeje. Bagi tangan. Opala. Bagus. Mari, Marla. Cuma marah bala Gece, abang. Kadang-kadang dia menggeram pada Gece. Sekarang dia ikut aku, hati-hati anak, kau akan jatuhkan aku. Yang paling setia ikut aku ke mana-mana ialah Gece. Mari kita turun arus, bawah. Sekarang, mari kita teruskan mengikut arus itu. Mari kita berenang ke arah arus sedikit kawan-kawan, ke bawah. Mungkin kita akan jumpa tempat yang lebih besar. Oi, Karo! Kenapa kau tak masuk, oi? Lari! Ayo. Bagus, kamu semua. Harimau saya, yang saya sayangi. Betapa gembiranya mereka. Bila saya tengok mereka macam ni, sumpah saya rasa tenang, abang. Abang, sekarang betul-betul ada tempat yang berarus tu. Saya nak menyeberang ke sana, kawan-kawan. Mari, biar saya cuba menyeberang ke sana. Kalau tak jadi, kau pergi dulu. Aku lalu sini, boleh? Tempat tu memang arus kuat. Mesti seronok sangat sekarang. Marla pun tengah berenang lagi. Marla, aku datang. Allah. Marla sangat gembira. Di mana permaisuri saya? Hanya Marla yang sentiasa serius walaupun sedang berenang di dalam air. Awas, orang bermotor datang. Awas. Tunggu, nasib baik Marla ada di sisi aku. Aman, mari sini, Karo. Mari sini, Esko. Esko, mari sini. Esko, ikut lelaki itu. Tak guna. Mereka akan membaham lelaki itu. Aduh, Esko. Esko, mari sini, Esko. Masih jalan lagi ke? Memang betul. Lelaki itu tekan minyak. Kan? Dia tak lepaskan orang tu. Kan? Aduhai. Abang, kita dah kata tak ada sesiapa. Tapi Esko tetap ikut lelaki itu juga. Ada lagi seorang ke yang datang dari sana? Ada sesiapa datang dari sana tak? Dari situ. Di mana Esko? Dia datang ke... Okey, lelaki tu dah pergi kan? Tengok Esko, dia ikut lelaki tu. Memang tak guna betul. Lelaki tu punyalah tekan minyak. Bukan sebab nak serang. Tapi dia main-main je. Esko biasanya takkan serang macam tu. Bro, aku ingat nak duduk sini. Tapi tempat ni teruk sangat lah. Banyak sangat lumut. Macam mana bawah tu? Bawah tu... Oh, bawah tu bagus juga lah. Kubur tengok situ, macam belongsor je. Kalau aku meluncur turun dari situ, apa jadi agaknya? Tapi, tempat ni memang betul-betul macam tu. Tempat air berkumpul ke? Sekejap, jangan terhanyut dari sini. Hati-hati. Sekarang arus kat sini jadi laju sangat. Kita boleh terhanyut dari sini. Kalau terhanyut, nanti susah. Kau naik atas sikit kau. Ada tekanan yang sangat kuat, kawan-kawan. Allah.
Wah, tengoklah sana. Agaknya tempat ni dalam ke kalau aku masuk? Kau tahu tak, aku nak lalu bawah air tu. Kalau air tu mengalir betul-betul atas kepala aku kat sini, mesti rasa seronok sangat. Macam air terjun, kan? Patutkah saya masuk ke sini? Agaknya dalam tak bahagian bawah tu? Ha? Sekarang aku dah tak yakin. Patut aku ambil risiko tu ke? Sekarang aku dah kumpul keberanian. Aku akan masuk, abang. Aku akan cuba, boleh? Nampak sangat hebat. Sumpah, aku pun tertanya-tanya tentang tempat tu. Sekarang kau ambil mikrofon dulu. Orang mungkin tak dengar aku sangat. Harap bersabar ya. Ambillah tengok. Saya masuk sekarang. Dah sedia ke? InsyaAllah saya tak lemas. Mark. Tak dalam pun okey je. Oh, sini. Boleh buat orang kena pendarahan otak, abang. Aku terjun. Oh. Kau tak boleh tahan. Kau tak cukup kuat. Tak cukup kuat. Sangat teruk. Aduh. Hebat. Datang waktu malam. Datang waktu malam, kita masuk bersama. Sumpah, memang hebat. Tengok, badan aku kuat. Aku sendiri pun tak boleh tahan, bro. Memang teruk. Datanglah waktu malam, perempuan. Mari masuk, mari. Aku dah tutup air tu, bro. Demi Allah, aku dah tutup air tu. Abang, sekarang kita beransur-ansur berkemas, kawan-kawan. Escobar dah buat sesuatu pada orang tu. Sedikit. Dia dah buat aku rasa curiga sekarang. Maksud aku, macam mana lelaki tu tekan minyak, memang dia berhati-hati juga, bro. Bukan sebab dia nak buat apa-apa pun. Aku pergi kumpulkan anak-anak perlahan-lahan. Aku balik ke ladang. Lain kali, tulis di ruangan komen, anak-anak mana yang patut kami bawa. Kalau ada tempat yang bagus untuk kita terjun, memang best lah. Sebelah sana memang bagus, tapi kita tak boleh terjun di situ juga. Tempat ni kotor tengok tu. Sebab kat sini airnya mengalir perlahan. Anak, pergilah jalan-jalan, jalanlah. Singa-singa saya, ayu, saya sangat sayangkan kamu semua. Jangan lupa untuk tekan suka pada video ini dan melangan saluran ini. Jaga diri baik-baik, selamat tinggal. Semoga sentiasa sejahtera sahabat-sahabat saya.